Debaran kian terasa buat peminat bola sepak tempatan apabila Melaka FC dijadualkan melayan kunjungan JDT dalam aksi suku akhir Piala Malaysia pada Rabu ini. Setelah tunduk dengan keputusan besar pada perlawanan pertama, Melaka FC kini memikul tugas berat untuk memadamkan kelebihan selesa yang dimiliki oleh Harimau Selatan bagi merebut slot ke separuh akhir. Dalam aksi pusingan pertama yang berlangsung pada 13 Februari lalu, JDT membuktikan kelas tersendiri dengan mencatatkan kemenangan besar 5-0. Walaupun menghadapi JDT yang kini berada dalam kedudukan yang sangat selesa, namun bermain di hadapan penyokong sendiri akan memberi suntikan semangat buat Melaka untuk sekurang-kurangnya memberikan tentangan sengit dan menjaga maruah di laman sendiri. Adakah Melaka FC mampu melakukan kejutan besar, atau adakah JDT akan terus melangkah dengan mudah ke peringkat seterusnya dalam misi mempertahankan kejuaraan mereka? Sama-sama kita nantikan aksi ini yang akan berlangsung pada Rabu ini jam 10 malam.